Ini rezeki supaya boleh jadi banyak. Masuk duit dalam lubang tabung ayam. 5 kupang sehari. Kalau 20 tahun aku buat macam ni, aku rasa boleh beli rumah batu 3-4 tingkat. Jangan dia perasan. Kalau 20 tahun akan datang tu, kita dua ni mungkin tegak lagi. Dah. Tapi kalau Pak Udo 20 tahun akan datang kan, rumah batu 20 tingkat tu ada atas lah. Pak Udo dalam tu. Dalam mana? Dalam rumah? Dalam gobong. Bawa. Dalam Nih, Pak Uda, ini apa 50 sen? Orang sekali masuk tabung RM50, itu pagi juga tahu. Pagi, tengah hari 50 puluk, malam nak tidur 50 puluk, pagi celik mata 50 puluk. Oleh sepah, tak sepah betul. Wahai jin April 2 ekor. Saya. Yalah, kamu orang ni dah tak ada kerja lain ke? Selain daripada nak mengacau Pak Uda kamu. Biarlah dia nak menyimpan 50 sen satu hari pun. Lama-lama jadi bukit. Yang kamu orang berdua ni, habuk pun tak ada. Jangan marah dia. Dia berbudak mana tahu wawasan. Ni, kau cakap apa kau nak minum, biar aku buatkan. Nak minum. Ingat kedai lagu ni, standard kita minum ke? Benar-benar air ke dapur tu tak? Kita suka hanya minum di kedai ni, tutup cermin. Ekor, pasal. Minum ada dak, sana tu ada main dak lagi, piang balik dak. Cocok dak. Nak minum air pakai ni, gerum. Itu tarik apa pula tu? Tarik apa air lah, air susu, soya bean kau ke apa. Lepas tu nak minum sana sini datang ni. Apa tu? Air ni lah. Pak Uda? Ya, ada. Ya, Tipa. Ni Tipa kau masuk dalam tolong Pak Uda ya. Pak Uda banyak kerja ni. Aku kena tolong pula. Kamu bukan kamu, orang kata Stipa. Oh, dengar cik Wah tak ni. Nih, Pak Uda. Ngapa? Yaar deh. Bini baru. Bini baru Jangan merepek Aku belum lagi berangan baru cakap B. Aku mendengar tu macam bunyi badak sumbu. Itu belum lagi aku taruh ni. Kalau aku taruh ni berbirat muka aku tapak kaki dia tu. Itu bukan bini aku, anak saudara aku namanya Latifah. Oh, Latifah. Heran aku. Tiba-tiba dia. Teringin, haus nak minum air. Teringin? Saya pun secara tiba-tiba terdahaga lah. Ya? Ya Allah, tadi Mak Angah dengar tu. Mak Angah kan? Mak Angah pun ni rasa tiba-tiba juga ni. Tiba-tiba nak nyekik kamu orang berdua tau. Oh, gatal, miang. Yalah, cakap nak air apa, biar Mak Angah yang buat kan. Tak payahlah Mak Angah. Mak Angah tu uzur tau. Keluar masuk ni bertokor kat peti tau. Kata kita draw ke dua pula. Tak payah Mak Angah, kita nak minum kita buat sendiri lah. Kita tahu mana kopi, mana teh, mana gula, mana susu letak tu. Kita ambil sendiri, masuklah. Kita buat sendiri ya. Ya. Pak. Oh, Pak. Mana putang baju Melayu aku, Pak. Pak, buat teh susu sah. Abang nak teh susu. Rafi pun teh susu sah. Baik, kalau awak mau order sendiri, saya mau order sendiri. Boy, Teh satu. sama aku minta putih tadi. Saya minta sendiri lah teh satu. Amboi. Yang seorang ti, orang seorang pah. Bukan memang je. Ku balik dan terkompak ke apa sepak? Ya, dia bang. Allah terima kasih, Pak. Oh, nampak air pun tahu mana ni. Siapa dia berkorang ni? Tak kenal lah ni. Duit RM2 pun dapat poket aku. Buat malu aku ya. Allah. Tu apa? Oh. Pemulu? Dua apa lah? Tak salah. Ambil.
Ambil. Tapi Tapi artinya tak cukup. Saya siapa mana satu hantu bagi dua? RM10. harga 2 teh gelas ni cuma RM1.40. Tahu, bukan tak tahu. Hari-hari minum sini. Tapi Allah saja lah. You know something? Biar edit cepat. Alah, gini lah. Ada niat dah lah tu. Elok lah tu. Kata orang tua-tua, orang bagi kita merasa. Kalau tak nak bagi powder. Ini powder. Bagi pada RM10 sama isi minyak lah. Minyak apa? Dengan anak sedang aku. Bukan main ya. Padan ke muka kamu. Aku tak. Tak mungkin. Oi. Amoi kamu dia. Mana ni? Singgah dah dulu. Minum bang seteguk dua. Ni apa ni? Singgah minum seteguk dua. Apa ni ingat ni teman purba? Tolong sikit lah, tak nak masa nak minum-minum kat sini tu lah. Kami ni baru balik Shopee. Beli baju baru dan seluar negeri baru. Dan ni atas nak try lah, Mak. Ya memang betul ni. Tai baru beli tu. Dia belancok Allah. T-shirt baru beli. Dah lagi nak try lain. Kali pun kami dah minum. Kita dah minum tadi. Kami dah minum dah tadi. Pak Usia, Ya? ada apa-apa bagi Pak? Tak ada apa-apa masuk dalam. Ni langau banyak ni. Langau banyak. Oi, wangi. Aku lah. Apa? Kumat. Ya. Tiba-tiba magic. Ya. Tadi dah kenyang. Ya. Ni lapar ayak balik. Allah. Dia kering dan nandu. Aku pun mesin impossible. Masa ada asyik ada aku. Aduh. Ya, ini muka ni dari mana ni? Dari mana Ni nak cerita bagi. Kami ni pergi shopping lah. Saya duduk rumah tadi, Mak Deri ajak pergi shopping. Sebenarnya Mak Deri ni dapat gaji. Dapat gaji. Bila dapat gaji, saya pula untung jual paper lama dan botol kosong. Jadi dapat lebih sikit. Saya ikut Mak nak pergi shopping. Shopping sakan. Duit banyak kata. Shopping saya, joli sakan. Bang, Ayo. salah tu bang. Jangan membazir. Hidup kita kena berjimat. Siapa? Anak saudara aku nama Latifah. Latifah. Opah. Bukan opah. Aku panggil opah. Opah. Macam ni pak. Nak jimat buat apa pak? Duit tu semua bukan boleh bawa mati. Kalau kita mati, duit banyak-banyak pun orang punya. Jadi sekarang kami tengok pergi beli apa teringat nak pakai, topi teringat nak pakai, ada bulu ayam tertinggal kita beli nak pakai tie tanda harga saja tunjuk RM99.99 saja kita pakai. Jadi bila mak orang tengok kita baru dia syok kat kita. Ya memang tengoklah perempuan tengok. Perempuan gila lah tu. Ini saya rasa anak kucing tak ada kepala pun tengok dia bikin dek sajalah. Aku pun tak mau anak kucing tak ada kepala. Bang, cara tu salah bang. Kita sekarang digalakkan menyimpan duit untuk masa depan. Iyalah. Apa opah cakap ni semua betul belaka. Memang kerajaan sekarang ni tengah menggalakkan kita menyimpan untuk masa depan cinta metropolitan kita. Apa nyek. Dia cacat sikit, cacat tangan. Betul kata Latifah. Cewek. Dia cakap memang benar. Iyalah. Menyimpan, bijak menyimpan cerah masa depan. Putar kamu. Amboi, pantas
tengok bunga cantik sikit, layu. Kerajaan menggalakkan kita menyimpan duit dah lama dah. Ada duit lebih sikit jangan dihabiskan, kita simpan. Betul kata nak saudara aku tu. Kamu tengok contohnya aku ni. Lebih saja sikit, aku simpan. Lebih saja sikit, aku simpan. Aku simpan tak kira lah dalam tabung ayam, bawah bantai, bawah tilam, bawah kasut. Semua tempat aku simpan. Bekal masa tua tau. Pak Uda, Ya. cara Pak Uda tu salah. Salah. Kalau hilang duit Pak Uda, tak putih mata Pak Uda. Putih lah. Hilang putih. Sepatutnya Pak Uda simpan dalam bank, ASN, ASP ataupun amaran saham kat mana-mana pun. Dapat juga faedah. Oh, baru aku teringat yang baru ni. Baru punya? Baru punya. Apa dia? Saham ANW. Bukan ANW, ASW 2020. Oh, Darah ada tak, dengar. salah dengar lah aku. Tapi Pak. Tapi Pak, macam mana nak simpan Pak? Duit tak pernah cukup. Abang Mak beritahu Tipa berapa gaji bulanan Abang Mat? Allah malu lah Pak. Abang tak pernah cerita depan khalayak ni gaji abang. Bawa dia. Gaji abang kecil. Abang tak pernah cerita dengan orang ni. Gaji abang apa? Gaji pokok RM1,800. Termasuk, orang kata termasuk overtime dia RM2,850 tiap-tiap bulan. Itu gaji bos dia dah cerita tu. Apa? Dia tak tahu gaji aku. Abang Mat, Jangan dengar Pak jawab. gaji pokok RM1,800. Ya. Itu dah banyak tu Abang Mat. Abang Mat tak menabung ke? Oi, banyak tabung. Ada tabung bulu. Abang buat di kampung tinggi ni. Tabung ayam, tabung itik. Ada tabung yang besar sekali tu. Tabung beruang. Lepas tu ada lagi satu tabung, Pak. Bila kita simpan dia kat situ kan, kita tarik dia. Tapi Pak, macam mana nak simpan? Pak, bulan-bulan habis, duit habislah. Sepatutnya Abang Mat kena pandai berjimat. Apa ni? Apa bila kita bawa bisu ni? Apa dia bang? Oh, tak dengar. Sorry lah, dia tak dengar. Jadi macam ni lah Leha. Latifah. Oh, kenalkan saya Norman. Budin. Saya Budin. Apa? Latifah. Jadi Saleha kena ingat. Latifah bang. Latifah. Oh, lagi sekali silap. Jadi ni Tipa. Ada betul lah, dengar tak? Tipa, kami ni masa ada duit lah nak belanja. Kalau tak ada tak boleh buat apa, bukan tak? Kami belanja pasal ada duit. Saya dengan mak dia pergi shopping tadi bukan main seronok. Apa saja nampak kat mata kami shopping. Mak ni nak abang tadi. Tu, Esri dekat tepi tangga, tepi lift tu, dia nak beli. Saya kata ni tak jual. Ni untuk orang ramai pakai, dia nak beli. Punya nak Shopee. Tak jual? Tak jual. Nak abang bagi, mujuk kad saya yang duk ada tu tak laku. Pakai kad kah? Mestilah. Ni kad kredit apa pakai? Kad telefon. Abang Budin. Saya. Kalau nak membeli jangan ikut nafsu. Oh, tu pun kena pakai nafsu kah? Ikut nafsu. Aku ni pun ikut nafsu juga dah tadi ni. Hai Abang Long. Apa Mak dari mana datang ni? Inilah cerita ni pasal tengok ke nafsu ni, pasal nafsu lu tadi ni. Pergi ke pasar raya depan tu. Allah, pergi pasar raya tengoklah tu macam rambang mata. Tengok yang itu nak, tengok yang ini nak. Habis duit. Habis.
Abang kuat benar ke dapur tu? Tidaklah Arthur, kau tengok benda macam tu. Macam mana? Ini satu contoh yang tidak patut jadikan tauladan. Cara Pak Busu tu salah. Sepatutnya sebelum Pak Busu nak beli barang-barang, Pak Busu senaraikan dulu barang-barang yang nak dibeli. Tulis dahulu. Apabila sampai ke sana, beli sahaja barang yang perlu. Yang tak perlu tak payah beli. Nak membeli pun kena bijak. Macam ni kita boleh berjimat. Saya setuju sangat kata Tipah. Saya pun setuju. Tak tahu pasal apa hari ni setuju dengan Tipah sana betul. Memanglah barang tu naik bila benda lain naik, orang lain pun ikut naik. Macam seolah-olah katalah air. Bila air naik, rakit pun naik lah juga. Jadi lain kali kalau kita nak beli apa-apa, kita beli di kedai patut. Kedai patut. Kedai mana jenis apa yang betul patut? Jangan beli kedai patut. Itu dia patut kita. Beli di kedai patut. Serupa ya bunyi. Jadi kita beli barang tu biar ada tanda harga tu. Ya. Kalau tak ada tanda harga kita jangan beli. Mesti kata ada sini tanda harga berapa. Murah. 1,000, 2,000, 3,000. Kita tawar lah, aku nak tawar aja. Kalau kita rugi dah. Ada tanda harga ke tak ada? Tak ada. Pak Busu, cakap Abang Wan ni betul. Tengok tu. Pandai juga Abang Wan ni Oh. Jangan tarik baju nak apa perlu. Bah, kalau sabit pasal pandai kak, akademi ilmiah ya. Dalam kawasan pelik ni abang, ITM 2 kali masuk. 2 kali ITM ya. Lo ni duk belajar di Unimas sudah ni. Sudah awak tu. Orang lain sini tak pandai belakang. Dia ni lagi lah. SRJK bracket T. Apa dia cuek sama ni? SRJK bracket T. Ya. Ya, ni sekolah rendah jenis kebangsaan tamat. Tapi saya pun pernah kerja universiti. Potong rambut sana 2 tahun lah saya. Ini macam mana mak jimat? Keluar juga mau pakai uang. Masuk dalam rumah pun pakai uang. Nih, sekarang mau buang air cuci pun mau bayar 50 sen. Rawi, Ya. kalau nak ikutkan, gaji 5,000 sebulan pun tak cukup. Tapi kita kena pandai mengawal kebelanjaan kita. Tentu boleh. Belum cuba, belum tahu. Pak Amir Pak cakap tadi berangka, tengah-nganga kami dengar. Hai Pak, tadi sayang nak nyampak. Hai. Awak tak ada begitu. Dia bagus yang bagi kita. Kita punya duit dengan pasal lah nak beli apa ikut suka kita. Ya. Yang dia duduk tahan-tahan apa? Mat, kalau kita lama duduk sini, kita nak shopping apa? Minta dapat, Mat? Betul. Jom kita sambung shopping. Jom. Anda berapa ringgit ni? Ada lah 500 lebih. Cantik. Aku dah RM2.5. Tambah 4. Jom. Lain semua macam apa? Dah semua aku support. Saya ingin Jangan makan apa? Kali ni kita jumpa lagi. Jom. Buk dengan tabung dengan semua. Apa tu? Aku dapat dividen. Oh, Abang Long, aku dapat dividen. Oh, Abang Long, aku dapat dividen. Dividen apa? Dapat dividen ni. Tengok ni. Ditambah ni. Daripada 14,000 turun 7,000. Kena naik. Turun 7,000 tu dia Dia naik balik 14,000 tu. Ada dividen lah ni. Mak Angah kamu pun dapat juga Lucy. Dia pun dapat dividen. Dia lagi besar. 2 kali besar daripada aku. Yalah memang. Mak Muda, untunglah macam ni. Kalau macam ni, Lucy pun nak simpan duit dalam ANW lah. Salah. Oh bukan. Oh ASW 2020. Apa ni? Ni semua masalah. Sudahlah. Kau tidak aku lah sedang lagi lah. Semua masalah hanya ni cakap banyak. Hanya cakap banyak. Hanya macam lah. Apa? Memang aku besar. Macam ni lah. Kau belum nampak lagi ni nampak ni. Apa? Ni timun ni apa? Sekali aku bagi tangan ni, menjuluk buat meja. Hanya anda ni cakap besar aku. Jangan cakap banyak tau. Apa banyak-banyak? Apa? Nanti lu lepas hang yang kamu dua. Dia tadi bukan main baik dia berapa hang ni cakap Kamu tak marah apa Wusu? Cuba lah ingat. Tak nak duduk lah. Cuba fikir. Saya punya himpun duit 3 bulan.
nak bayar duit sewa. Duit sewa tak bayar lagi. Tokek tu hari-hari duk telefon suruh minta duit sewa. Saya impon duit dah bayar duit sewa. Dah cukup dah. Ni, kebau balak ni. Ajak saya pergi shopping guna. Pergi saya nak pergi sini shopping. Ikut pengaruh dia lah semua. Habis duit aku. Sudahlah, hang pasal lah. Pasal apa? Saya Pak Busu memang simpan duit. Tu, anak apa ni? Semua dia lah. Sudah abang dia semua dah. Yalah, semua nak buat kenduri. Kita nak tolong orang sikit. Tapi dia punya pasal semua ajak pergi sana. Muwil. Hang lah. Ada pergi. Ya, saya ingat pasal apa yang sakit kaki. Abang Mat, Abang Budin. Awak cik. Sebab tu kita disuruh menyimpan duit. Masa-masa inilah kita perlukan duit tu kan. Betul. Kalau macam itu, padankan muka korang. Sambutkan rupa, ye. Aku dapat dividen, mak ngah dapat dividen. Rancangan ini telah divideokan di hadapan penonton di Studio Cinematic.